Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ini kita bersama dengan Katak Pink. Katak Pink. Setelah sekian lama saya tak buat video, dia offer diri dia untuk tolong kita record sebab cameraman cuti lama. Jadi saya tak ada siapa nak tolong recordkan video. Jadi demi menghabiskan projek NMAX V3, member turun padam. Apa yang telah diubah ni? Salam. Allah SWT Muhammad. Okey, alhamdulillah. Setelah kita hari tu kita R&D and then kita try running. So far kita ada touch up sedikit. Bahagian airbox itu sajalah. Yang lain Airbox. Airbox. Sebelum ni kita pakai airbox nipis. Angin tak berapa cukup, so kita pakai airbox yang kembung untuk kita nak maksimumkan udara yang akan masuk pada motor body lah, untuk menghasilkan lebih power lagi kan. Saya tengok apakah hasil dia. So ini adalah projek first project saya untuk R&D NMAX V3. So far saya rasa tak ada lagi orang yang buat untuk NMAX V3. So ini adalah motor saya sendiri, berkapasiti spek 65 Jack 3. So jalan brake pressure kepada Umar dan jalan airbox. Dah tengok berapa maksimum keluar. Sebelum ni kita dapat berapa? 27 eh? 27 37 kan? Dia 27.37 HP. So kita tengok apakah hasil dia, mungkin turun ataupun naik. Janji speed dia mantap. Isu pun isu Umar Isu pun dari Umar M9. Boleh pakai, guna pakai, cuma dia akan naik pada TCS dengan ABS lah. Dia akan naik. Itu memang tak boleh sebab dalam isu dia tak ada connect untuk ABS dan TCS. Dia pakai model apa ni? Isu untuk model motor apa? Kita pakai untuk NVX V2 keyless. So boleh pakai lah. Apa-apa saja isu NVX V2 keyless boleh pakai pada NMAX V3. Sebab dia keyless? Yes, sebab dia keyless. So far, blok dia tak ada lagi. Bukan blok, gasket pun tak ada lagi. So, blok memang kita reslip lah. Kita tak ada tipu-tipu, kita beritahu je. Memang blok standard kita reslip. So, piston 65. Itu sajalah. Lain, terserah pada tuner kita. Tengok berapakah kapasiti power dia akan keluar sebentar lagi. Apapun, orang layan video ni sampai apa? Muntah. Tengok tu, ada pelakon tambahan. Ni. Bunga. Ni nama dia Bunga. Pelakon tambahan. Okay. Kita run. Tunggu apa lagi? Sampai lagi seko. Hey. So, kita nak set up dulu motor ni. Nanti kita sambung. Okay guys. Ini dah dia. Hilang. Ni budak ni. Tengah buat inspection. Okay, so stay tuned.
alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. So macam mana? Dengan cerita ada pembaharuan dekat motor ni sebelum naik dyno tadi. Ada. Dia ubah suai spek sikit. Ubah source spec, iaitu kita buka air filter. Buka air filter. Hilang air cerita dia. Okay. Air filter kita buka. Tak cukup. So far tak cukup. Angin, okay. Sebelum ni saya CRT. Bila orang rumah, sebab ni motor orang rumah saya. So orang rumah bawa pergi kerja hari-hari, dia kata, wah, kenapa motor macam nak wheelie. So dia tak selesa. So saya rendahkan deck. So hasil dia dapat ini pun berpuas hati dengan saya. Sebab speed dia masih kekal lagi. Cuma bawah dia agak mengejar sesuatu yang tak pasti lah. So far alhamdulillah berjaya. Yang mana nak buat NMAX V3 boleh Roger Frog Garage. Nak tune biasa D5. Ya, ada satu lagi benda baru belajar hari ni Benda baru belajar. Nak keluarkan horsepower. Dia dia tak jumpa jalan keluar. Tadi dia lekat 25 je. 25 12 je. Asal 25 belas-belasan. So dah buka filter pun sama. And then kita buka double signal, kita buka lampu besar. So barulah keluar 26.57 ni. Ya. On hazard light, on high beam. Alhamdulillah lah, sebab kita tengok pada horsepower, safety untuk saya punya setup ni dan jalan airbox dan brake pressure. Saya rasa kalau nak betul keluar, airbox boleh pakai, jalan through pressure mesti keluar lagi. Mesti keluar lagi. So yang ini pun saya dah berpuas hati dengan speed atas dyno pun 17 lebih. Boleh lah dengan spek 176. 176. Betul lah, 176. Okey, alhamdulillah lah. Temperature okey, running okey. Kita pakai Temperature tengoklah apa. tembak pakai blower. Okey. Kita pakai yang penting, kita pakai sebab ada orang cakap dengan saya pakai atau baki tak ngam, pakai fast tak ngam. So inilah dia. Saya pakai fast tag berdegree 14.0 dengan saya pakai complete. Saya top drive tak ada, top drive standard. Saya pakai clutch bell daripada Tobaki. Ingat tak ada barang yang kita tak boleh R&D dan tak ada barang yang tak boleh kita keluarkan power. Janji, pandai cari. Itu saja. Tugas Pomen dua saja. Membaiki kerosakan dan mengenali kerosakan. Menambah pening kepala. Dan menambah pening kepala anda. Saya tak pening kepala. Janji yang awak bayar. Okey. Itu saja. Memandangkan ini adalah video yang direkod oleh Faizal. Nama saya Faizal bin Husin. Boleh panggil Husin Faizal ataupun Faizal Husin. Aduh. So, kalau korang nak hantar motor untuk repair ke, servis ke, restore pun boleh. Janji berenjin dan dua roda. Jangan hantar-hantar tak ada enjin, pisang lah kita. So, bolehlah contact Frog Garage. Nombor ada dekat description box di bawah. Kedai dekat Rawang. Kedai baru saya di pusat Bandar Rawang. Boleh tengok dekat dalam Google saya, Frog Garage. So situ ada alamat. Dan kita kali ini kita akan masuk aksesori lah. So far dah alhamdulillah step by step kita masuk aksesori. Macam biasalah. MT-07 ada? MT-07 je aksesori ada? Tak ada. Aduh, select Jangan yang pelik-pelik jangan. Select Jangan yang pelik-pelik. Dia macam ni, macam baju ni nampak select. Okay, so jangan lupa Roger Frog Garage dulu kalau nak hantar motor. Takut nanti sampai-sampai korang nak sidai. Motor banyak. Sidai tu kemungkinan tak. InsyaAllah kita akan siapkan juga. Cuma kalau yang nak modify tu confirm sidai. Okay. So kalau korang ada pertanyaan tentang dyno tuning ke apa bagai semua, boleh contact DeFi Dyno Lab. Nombor ada dekat description box di bawah juga.
Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Anik Comeback dan onkan button loceng yang berada di sekeliling skrin anda. Okay, untuk dapatkan updated video daripada saya dan DeFi team. Alright. So, terima kasih sekali saya ucapkan kepada semua yang support Hanif Anik Comeback dan juga DeFi dan The Lab and the team. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Oleh itu, sehingga kita berjumpa lagi, macam biasa, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Assalamualaikum. Jangan ambil tanah orang. Kena-kena tu. Assalamualaikum.